Assalamualaikum guys, nak share cara mudah isi minyak motosikal full tank tanpa perlu agak-agak berapa ringgit nak isi Mula-mula on GPS and then buka settle and then tunggu tekan butang pump. Kemudian tunggu kejap. Okey. Dia connecting. Your pump is now ready. Senang sangat. You may start fueling masalah now. kita ni penunggang motosikal, bila time nak isi minyak, nak kena agak berapa ringgit nak isi minyak kan. Nak isi RM4 kan macam terkurang, rugi nak singgah isi minyak banyak kali. Nak isi RM6 kan melempah-lempah pula. Kita bukan buat botol spare nak isi minyak lebih. Jadi sekarang ni dah ada cara isi minyak penuh tank anda tanpa guna kad Visa ataupun pergi kaunter lah beratur babe. Jadi aku memang suggest sangat lah settle ni untuk bro-bro dan minah yang buat motor lah. Tak payah beratur, tak payah guna Visa card. Tekan 3 kali screen kat handphone, dah boleh isi minyak full tank. Bonus mesra pun dapat woi. Lepas kau install settle, kau kena buat 2 step lagi. Yang pertama kau kena set berapa ringgit kau punya full tank minyak. Dan yang kedua kau kena buat one tap fueling. Jadi kalau kau tak buat dua-dua ni, dia akan jadi manual lah. Kau kena tekan button pump minyak, fueling kau kena isi jumlah berapa ringgit kau nak isi. Sama macam asal beli, tak payah. Jom install app settle ni bro. Guna aku punya code referral ni masa install ZSRF. Okey, penat dah bercakap ni. Ciao dulu, bye.